aku dah ada dekat KLIA. Jadi jumpa dekat Jepun. Right, let's go. Thank you. Sekarang ni kita orang tengah menunggu teksi Jepun. Jom kita tengok macam mana teksi dekat Jepun ni. So ni teksi kita guys. Alright, so ini teksi dia. Kita akan naik pergi ke hotel terus. Jom. Sekarang ni aku ada dekat dengan apa tempat aku nak menginap. Tu dia hotel yang kita nak duduk, Richmond Hotel. Jom naik. Okay guys, untuk hotel kat sini kan, lepas saja daftar dekat sana tu, dekat reception, check in sendiri, masuk depan. Dah masuk depan. So inilah dia hotel, Richmond Hotel. Lagi makan ciao tu. Bayar dah abang aku tau, tengok kan mana boleh makan, mana tak boleh makan. Kalau kat Malaysia kan, orang tanam pokok pelam dekat kawasan rumah. Tapi kat Jepun cuba korang teka tanam apa. Kau lebat babe, bau oren dia. Dalam rumah dia tanam pokok oren. Sekarang ni aku ada dekat kawasan Moto Sumiyoshi. Okay. Sumiyoshi. Aduh, berbelit. Sumiyoshi, okey. Kalau korang biasa tengok anime, mesti pernah dengar nama Pachinko. Tempat apa? Judi. Tu Pachinko. Kalau kat anime mesti ada. Tapi untuk kita orang Islam jangan masuk lah. Tengok je lah, ni orang kata kat anime Pachinko ni lah. Pachinko. お金をお入れください。 So sekarang dah ada dalam train nak ke Yokohama. So sekarang ni aku berada di Minato Mirage. Okey, kawasan ni kalau korang tengok tu, dia lebih kepada park, kawasan taman lah. Taman macam kalau kanak-kanak nak main tengok. Memang lapang. Ni kalau aku bawa anak aku, memang aku bawa pergi sini tau. Lapang, tenang. Untuk bangunan kau tengok ni, cantik tau. So sekarang ni kita teruskan berjalan kaki, tengok apa lagi ada. Next destinasi kita ialah rumah aku punya abang dekat Yokohama. Alright, sekarang ni aku ada dekat Yokohama. Abang aku punya rumah, dia beli kat sini. Jadi kawasan rumah ni macam ni, ni pintu masuk tadi. So Jepun ni biasa rumah memang tak besar, kecil tapi selesa. So baju, cuci tangan. Toilet dia dekat sini. Toilet dekat sini. Wah, automatic guys. Apa? Canggih babe, automatic. Dia punya apa, toilet bowl dia boleh buka sendiri. Okay, so masuk dalam. Ni dia punya dapur dia. Simple, kecil tapi nice lah untuk keluarga kecil kan. Ais dia. Right, welcome to his house. Alright. So dah ada ruang yang sempit tapi sangat selesa untuk keluarga kecil lah. Dan pemandangan dia sangat-sangat lah cantik. Bangun tidur nampak pemandangan macam ni memang selesa. Dekat pula tu dengan ni train. Day 2, let's go. Kita jalan Tokyo pula hari ni. Jom gerak dulu. Alhamdulillah dah sampai dekat Shibuya, Tokyo. Okay guys, so pagi ni kita akan cari sarapan dulu. Macam mana suasana dekat Shibuya, Tokyo, ini dia. Alright, sekarang kita berada di bandar Tokyo. Suasana dekat sini tengah hujan. Doraemon Future Department Store. Tu ke mana saja. Untuk hari kedua, kita akan makan dekat kedai Muslim friendly. Okay, ni antara tarikan yang aku daripada kecil nak tengok tau. Apa dia tu ah?
Gundam guys, Gundam. Yang mana zaman-zaman aku dulu selalu tengok Gundam seat. Banyaklah Gundam sekarang kan. Ni, belakang ni. Guys, Gundam guys. Ini yang antara orang kata aku punya wishlist lah. Kalau pergi Jepun aku tengok ni Gundam. Oh, besar gila. Original takoyaki from Japan. Serius cakap, beza saya rasa dia sedap gila. Bismillah. Gambar tu, gambar. Ketiga. Ambil makanan, makan habiskan dah. Satu lagi. Gambar tiga. So, the oven American buffet. Kat Jepun ni kan, kalau korang nak semayang, ada certain mall dia sediakan praying room tau. Cuma aku tunjuk salah satu praying room dekat mall yang aku pergi ni. Ni, ada prayer room. Guys, ada persembahan free, kita boleh tengok. Jom. Okey, sekarang kita dah ada dekat Akihabara. Akihabara ni orang kata kawasan-kawasan kalau korang minat tu anime, main game kan. Ini kawasan untuk korang dapatkan mainan, merchandise, apa-apa benda yang berkaitan dengan anime, dengan game kan. Sini lah tempat dia, Akihabara. Alright. So, sekarang ni kita akan tengok apa benda yang menarik dekat sini. Barang elektronik ke apa kita boleh angkut, kita bawa balik Malaysia. Okey, jom kita pusing dulu tour kita Akihabara. Let's go. Ni antara yang famous dekat sini, yang antara orang Malaysia kalau datang sini nak tengok ni lah, big camera outlet ni lah. Syurga untuk kaki gamer. So sekarang ni aku ada syurga untuk kaki gamer tau. So dekat sini PS5, Nintendo Switch, macam-macam ada. Okay, macam-macam ada sini. So kita selam dulu, tengok apa yang boleh kita angkat, kita angkat. Selamat pagi, day 3. Okay, so hari ni merupakan hari yang aku dan keluarga tunggu-tunggu. Sebab apa? Sebab hari ni merupakan hari pernikahan abang aku. Dia akan menikah dekat masjid hari ni. Nanti aku akan bawa korang, kita akan tour dekat masjid Jepun ni. Abang aku akan mendirikan rumah tangga hari ni dengan gadis pilihan daripada Jepun. Jadi jom, kejap lagi kita check out flight malam. Kita pusing Jepun buat kali terakhir untuk hari ni. Let's go. Sekarang ni kita on the way pergi ke masjid tempat abang aku nak menikah. Jadi sekarang ni dah jumpa kawan dia, Afnan, kawan daripada Malaysia. Belakang tu kawan dia. So jom kita jalan tengok. Osman bin Muhammed bin Yusuf さんの息子さんでいるムハンメッド・イルファン・ビン・ロスマンさん、ここにいる三江岩井さんの娘さんでいるさやか塚本さんを100万円の免許を条件に、そしてここにいるアフメッド・ニアズAlhamdulillah settle semua. So sekarang ni kita akan pergi makan-makan dengan pengantin. Right. Okay, so sekarang dekat, kita dekat mana ni? Dekat Shibuya Scramble. Kita akan pergi makan dengan pengantin. Let's go. Bagian mana? Okay, so hari ini merupakan hari terakhir aku dekat Jepun. Alhamdulillah hari ni hari pernikahan abang aku dan semua jalan dengan lancar. Flight kali aku kan pukul 11 tapi delay. So jom kita explore sikit dekat kawasan area rumah abang aku ni apa ada. Lepas tu kita siap-siap balik hotel, ambil barang, kita balik. Jom, let's go. Tahu dekat Malaysia kan, parking bertingkat, kereta lah biasa kan. Tapi dekat sini, nah parking bertingkat dia basikal lah. Tengok lah, basikal. Ni parking bertingkat tau. Bukannya kereta, basikal lah parking bertingkat.
Ni sekarang ni aku tengah tunggu bas nak balik ke Haneda. Lepas tu kita terus pulang ke tanah air kita, Malaysia. Let's go. Alright guys, so settle. Habis kita trip 3 hari dekat Japan, 4 hari lah masuk dengan aku sampai. So kita akan balik ke Malaysia. Guys, thank you yang mana menonton. Jangan lupa subscribe, follow. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom, ciao.